Ustaz tadi kita mandi, lepas tu ada darah sikit. Tu lepas tu pada mandi tak ada darah dah. Jadi puasa kita batal ke tak? Tak tahulah jatuh ke betina. Kalau jatuh hukum lain, tubik-tubik darah ni. Kalau betina lain. Betul tak? Kalau yang tanya ni muslimat, mungkin makna darah itu haid. Betul tak? Jadi muslimat tanya, dia puasa keluar darah. Darah mana? Darah biasalah. Faham? Ikut parak dia. Batal tak puasa? Tidak batal. Melainkan darah itu haid. Okey? Hadas besar ini ada 4 hadas yang masyhur banyak berlaku pada manusia, iaitu keluar mani, jima, haid, nifas. Satu lagi wiladah, bubuh tepi. Nah, 2 yang pertama keluar mani dan jima, hadas besar, namanya janabah. Ini tidak membatalkan puasa. Faham? Tak batal puasa. Okey? Keluar mani batal tak puasa? Tak batal. Malam hadas besar, tak mandi lagi. Bangun pukul 8 pagi. Puasa dalam keadaan hadas besar sah. Syarat hadas besar itu mesti janabah. Tapi kalau hadas besar itu haid dan nifas, batal puasa. Seminit lagi nak maghrib, nak buka puasa, datang haid, batal puasa. Tapi kalau dia ni, dia kata keluar darah sekejap, lepas tu tidak ada dah, bukan haid. Kerana haid minimalnya 24 jam keluar. Faham lagi? Keluar sehari semalam baru dipanggil haid, batal puasa. Mung keluar sekejap, tak keluar dah, bermakna darah itu darah penyakit, istihadah. Istihadah tidak membatalkan puasa. Okey, soalan seterusnya,